bermulanya pentas kami untuk mengenal luasnya alam kami di sekolah. Ayuh kita mulakan. Hari ini, Isnin 14 April 2025, telah berlangsungnya Majlis Pelancaran Minggu Bahasa Melayu, Mentor Menteri dan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Barisan Kepimpinan Murid-Murid yang dirasmikan oleh Guru Besar SK Undang Jelebu Tuan Muhammad Ara bin Muhammad Yusof. Merasmikan program Mentor Menteri, program Sekolah Penyayang Peringkat SK Undang Jelebu. Saya juga merasmikan Majlis Penyampaian Watikah Barisan Kepimpinan Murid 2025 SK Undang Jelebu. Dan juga saya juga merasmikan Minggu Bahasa Melayu SK Undang Jelebu bagi tahun 20. Dalam jiwa bangsa utuh, kasihnya harus teguh, sayangnya harus kukuh, suci. Atur cara majlis, bacaan doa, bacaan rukun negara, nyanyian lagu negaraku, laporan guru bertugas, ucapan perasmian oleh guru besar, persembahan murid, deklamasi saja oleh Anas Amsyah bin Mazlan. Pelancaran program Mentor Menteri Minggu Bahasa Melayu tahun 2025, Majlis Watikah Pelantikan Barisan Kepimpinan Murid. Dimulakan bacaan ikrar sekolah, nyanyian lagu sekolah.
Seperti yang sedia maklum, pengawas merupakan pelajar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang terbaik dalam kalangan pelajar yang lain. Justru, ia melambangkan imej sekolah masing-masing dan mereka bertanggungjawab menjaga nama baik sekolah dan diri mereka. Tambahan pula, pelajar yang dilantik menjadi pengawas dan cemerlang dalam setiap aspek berpeluang besar dalam melanjutkan pelajaran ke sekolah atau institusi pengajian tinggi yang tersohor. Menguatkuasakan undang-undang sekolah dalam kalangan pelajar, membantu guru mengawal disiplin pelajar, memantau hal ehwal kebajikan pelajar dan sekolah membantu menjayakan program atau aktiviti di luar bilik darjah menjadi contoh terbaik kepada pelajar lain, menjadi hubung antara pelajar dan warga sekolah yang lain. Untuk pengawas perpustakaan pula di bidang tugasnya terarah kepada menjaga keselamatan murid dan harta perpustakaan sekolah, memastikan murid-murid mematuhi peraturan perpustakaan semasa berada di dalam perpustakaan, memberikan khidmat pinjaman dan perpulangan bahan kepada murid dan guru yang datang mendapatkan perkhidmatan. Menjaga kebersihan, keceriaan dan keselesaan dalam perpustakaan, membantu guru perpustakaan membuat kerja-kerja pengurusan rekod, proses teknik perpustakaan dan kerja-kerja baik pulih bahan. Membantu murid-murid cara-cara mengenal pasti, mencari, mengesan, membuat rujukan, merekod, menganalisis dan melaporkan mengenai maklumat yang berasaskan sumber bahan cetak jika diminta. Membantu guru membuat penilaian tempat penggunaan perpustakaan jika diperlukan. Pengawas SPBT ditubuhkan adalah bertujuan untuk membantu pengurusan dan pelaksanaan SPBT sekolah dengan lebih lancar dan efisien. Dengan adanya para pengawas yang dilantik akan dapat memartabatkan buku teks sebagai rujukan utama di sekolah dan meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah ke arah kepimpinan bersifat ilmiah dan efisien. Manakala ketua dan penolong ketua kelas bertanggungjawab menjaga kelas dan pelajar ketika tidak ada guru, menguruskan buku kawalan kelas, memastikan pelajar berbaris sebelum masuk kelas dan mencari guru jika tidak hadir. Mereka juga perlu memastikan kebersihan dan keselamatan kelas. Biar apa sekalipun peranan dan bertanggungjawab yang telah diberikan, laksanakanlah dengan bersungguh hati agar penuh alam sekolah kita dengan kasih dan sayang. Kerana di sinilah tempat bermula didikannya untuk berjaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan temu ramah dua tokoh yang dilantik pada Majlis Penyampaian Watika Barisan Kepimpinan Murid 2025 sebagai Ketua Pengawas dan Penolong Ketua Pengawas. Assalamualaikum. Tahniah Cik Atemang dan Cik Izzah. Waalaikumsalam. Maafkan saya nak tanya. Apa perasaan kamu bila dilantik sebagai ketua pengawas? Saya sangat berasa gembira setelah dilantik menjadi ketua pengawas pada tahun 2025.
Saya juga berasa gembira kerana mendapat jadi penolong ketua pengawas sebab menjadi penolong ketua pengawas memang cita-cita saya sejak kecil. Jawab Cik Izzah itu sangat besar. Apa harapan untuk tugasan sebagai penolong ketua pengawas? Berikan saya tunjuk ajar tanpa sokongan dan bimbingan daripada semua pihak, saya tak akan boleh menjalankan tugas dengan baik. Macam mana pula dengan Encik Atemam? Apa harapan Encik Atemam sebagai ketua pengawas? Saya berharap semua murid dapat mematuhi peraturan sekolah dan mendengar arahan daripada guru. Terima kasih Cik Atemam dan Cik Izzah kerana sudi temu ramah. Sama-sama. Pimpinan murid yang telah diberi watika pelantikan dapat menjalankan tugas dengan baik atas kasih sayangnya. Saya Fayad, saya Akin Afal. Di mana berakhirnya